tiba-tiba dia nampak ada orang, kepala dia punya lutut lagi tinggi daripada kepala dia. Macam mana tu? Guys, so sekarang ni kita nak tahu pengalaman seram daripada Abang Aizat dan Akmal. So sekarang ni Abang Aizat, apa pengalaman seram? Macam tu lah. Aku terkejut weh. Pengalaman seram saya rasa paling seram sekali ialah bila saya duduk satu kondominium tu. Okey. Saya tak nak sebut nama, takut dia orang takut kan. Saya pergi jalan, tiba-tiba dia nampak ada orang, kepala dia punya lutut lagi tinggi daripada kepala dia. Macam mana tu? Macam mana? Boleh Tak tahu lah. demonstrate kali Memang tak tahu mana. Saya lari masuk dalam lift, naik atas terus. dengan kawan masuk. Tak, balik rumah seorang? dengan family. Sebab Sebab tempat tu memang sunyi. Akmal, macam mana Akmal? Rumah saya dulu atas dia ada penanggal. Ada apa? Penanggal Weh. Atas rumah. atas rumah. Weh, kat rumah mana? Sebab kita orang tengah tengok TV. After that tiba-tiba bau busuk semacam. Jiran keluar tengok penanggal tu tengah dekat atas tu, tengah Jeli lidah. panjang. Tapi aku tak dapat ni lah. Tak nampak. Aku dah balik rumah seorang-seorang. So sekarang ni korang rasa macam mana? Apa pendapat korang? Korang rasa cerita ni tak seram atau seram?